lebih loan rumah, akaun terus tutup. Okey, bayangkan anda bayar lebih untuk pinjaman rumah dan tiba-tiba bank kata akaun anda sudah tutup. Klien saya ada akaun semi-fleksi. Akaun jenis ini sangat berguna sebab bila anda bayar lebih, anda boleh keluarkan semula duit itu bila perlu. So, dia sangat disiplin. Setiap bulan bukan sekadar bayar RM2,000 installment. Dia tambah lagi beberapa ribu. Lama kelamaan, baki pinjaman turun jauh lebih cepat daripada biasa. So, satu hari bank beritahu, pinjaman anda dah selesai sepenuhnya. Akaun dia ditutup. So, dia terkejut sebab dia ingat masih ada 20 tahun lagi. Sebenarnya bukan niat dia nak akaun ini tutup. Ia hanya digunakan untuk kurangkan faedah bank. Dan bila dia perlukan duit, dia boleh keluarkan balik semula. Tapi disebabkan ini, dia terpaksa mengambil remortgage untuk dapat akses ke wangnya kembali. Pengajaran yang boleh kita belajar di sini ialah, bayar lebih memang boleh jimat bertahun-tahun faedah. Tapi kena berhati-hati, jangan sampai settle keseluruhan pinjaman. Bank akan automatik tutup akaun anda dan anda akan hilang akses kepada duit yang boleh dikeluarkan. Sentiasa semak dulu polisi bank dan rancang dengan bijak. Kalau nak semak kelayakan refinance rumah, boleh pergi ke bio link dan mesej kami.